Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, kita menyambung kembali menerusi ayat yang ke-35, 36 dan 37 dari surah Ar-Rum. Bagi mereka memiliki tafsir yang kasir, turun buka pada jilid yang ke-7, muka surat 240. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am anzalna 'alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Awalam yaraw anna Allaha yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan, dan apabila kami rasakan satu rahmat kepada manusia, saya mereka gembira dengan rahmat itu, dan apabila mereka ditimpa satu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan di tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu putus asa. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki olehnya, dan dia pula menyempitkan rezeki itu. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Indahnya bahasa Arab kalau kita pelajari, kita lihat dalam penggunaan Quran di sini. Bila Allah SWT menyatakan perkataan sultan, sultan ni setelah huraikan dalam kuliah yang lalu, bagaimana bahasa Arab ini dia merujuk kepada orang Arab ni, mereka mungkin memuannafkan sultan. Sebagai contohnya, kalau bahasa yang digunakan, qadat bihi alaika sultanu, qadat digunakan, bukan qada, qadat, kerana sultan dianggap sebagai muannaf. Manakala ada di kalangan mazhab dalam bahasa Arab, bukan mazhab ni fiqh saja atau mazhab akidah saja, mazhab dia sudut bahasa pun menarik untuk kita fahami. Mazhab Basri, mereka mentazkirkan perkataan sultan, walaupun bagaimanapun boleh jadi muannaf juga, pada mereka jaiz, tapi dia sudut fasihnya, afsahnya, perkataan sultan dalam bahasa bicara mazhab Basri. Satu lagi mazhab Kufi yang saya maksudkan tadi, yang mentaknifkan perkataan sultan, itu merupakan mazhab Kufi, manakala mazhab Basri mereka mentazkirkan perkataan sultan. Jadi sultan ni merujuk kepada hujah, oleh sebab hujah maka dia merujuk kepada perkataan muannaf lah. Jadi ini yang digunakan dalam bahasa Arab. Dan kalau kita belajar pun ada dari sudut muannas majazinya, muannas hakikinya. Ini dari sudut bahasa Arab, luas dan kayanya bahasa Arab. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kita lagi-lagi Allah menempelak golongan musyrikin yang mana mereka mengatakan berbagai-bagai perkara pendakwaan, dan mereka telah pun mengisbatkan untuk Allah segala adanya syuraka dalam kurusan-kurusan yang Allah buat itu merujuk kepada golongan tertentu ataupun patung-patung berhala yang mereka adakan. Maka Allah bertanya kepada mereka, apakah ada bukti yang menunjukkan, yang berkata, yang bercakap bahawa apa yang kamu katakan itu sebagai betul? Jadi apa yang dimaksudkan kat sini satu bentuk terpelak selepas yang lalu, iaitu Allah Ta'ala menyamakan manusia ni dalam keadaan mereka tidak mahu kalau seseorang itu bersekutu dengan mereka dalam apa-apa keputusan dibuat, sedangkan orang itu merupakan pekerja mereka. Ayat ke-28 yang lalu, kalau kita masih lagi ingat, darabalakum mathalan min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilu ayati liqaumin ya'qilun. Dalam tafsir Al-Imam Ibn Jarir Tabari mengemukakan di antara riwayat yang warid dalam menggambarkan buruknya keadaan ini. Maknanya kalau seseorang itu mengambil pekerja untuk bekerja dengannya, pekerja itu bukan saja mampu bercampur tangan dalam keputusan-keputusan dibuat, mengatasinya, malahan lebih daripada itu sanggup seseorang itu membiarkan pekerjanya duduk bersekedudukan dengan isterinya, tentulah tidak mampu seseorang itu akan bertahan menghadapi situasi tersebut. Tidak mungkin bagi seorang yang memiliki maruah diri dan kehormatan untuk membiarkan suasana itu laku. Maka inilah dia tamsilan, satu bentuk yang Allah Ta'ala kemukakan kepada mereka, mungkin satu bab daripada musyakalah, nak menggambarkan bagaimana buruknya sikap golongan musyrikin ini tak kala mereka mengadakan bagi Allah sekutu dan menganggap Allah ni punya anak dan sebagainya. Maka demikianlah seorang tu tidak sanggup untuk membiarkan siapa campur tangan dalam urusan yang sepatutnya dia menjadi ketua, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kuasa menjadikan semua bukti ini dikemukakan. Jadi ayat ke-35 ni menyatakan kepada mereka, mana dia bukti? Datangkan bukti. Bukti itu boleh
dia berkata ke membuktikan apa yang kamu katakan itu. Kemudian masuk kepada ayat 36. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun awalam yaru anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ini dari sudut bahasa Arab, yabsut dan juga wa yaqdir, ini satu bentuk namanya tibaq. Jadi yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah sekelompok orang kafir. Rahmatan itu adalah nikmat yang berbentuk kesihatan, keluasan, kekayaan, kesenangan, sukaria, tempat yang cantik, negara yang indah yang Allah berikan kepada mereka. Ini semua bukan nikmat. Tapi bila ditimpa satu musibah, bima qaddamat aydihim, akibat daripada kemaksiatan mereka lakukan. Di sini menariknya, dalam apa sahaja sebutan yang datang dalam Quran untuk mengetahui tuan-tuan, ada hikmah di sebaliknya dan dia tidak berlaku secara kebetulan. Jadi kalau kita lihat, perhatikan di sini, wa udmija fi khilal inkar alaihim litanbihihim ila annama yusibuhum min halatin sayyi'atin fi dunya innama sababuha af'aluhum allati ja'alaha Allahu sababan limusabibat mu'athiratan la yuhitu bi asrariha wa daqaiqiha ila Allah azza wa jalla. Jadi Allah mengingatkan sini dalam keadaan musibah yang berlaku dalam kehidupan mereka, itu semua tak lain tak bukan disebabkan kejahatan, kesilapan, kemaksiatan mereka kerjakan. Maka wajiblah ke atas manusia untuk yuhasibu anfusahum. Sifat mereka adalah wajib muhasabah diri dan wa tadaraku ma fat fadzalika anja lahum min as-sayyi'at wa ajda lahum min al-qanut. Jadi di sini penting untuk mereka mempunyai sifat semikian, muhasabah diri, melihat apa-apa kekurangan ataupun kemaksiatan, kedegilan, keingkaran mereka lakukan itu lebih baik daripada mereka putus asa daripada rahmat Allah SWT. Ada kalanya hukuman lakukan kepada seseorang kerana maksiat mereka lakukan. Ada kalanya satu ujian berlaku dalam kehidupan seperti yang kita lihat dalam surah Al-Ankabut yang lalu. Itu merupakan satu ujian, tahapan peningkatan iman. Ini berlaku kepada para nabi, para asfiya sebagai contohnya, para awliya. Maka berbezalah hukuman yang berlaku kepada seorang yang fasik dengan ujian berlaku dalam kehidupan orang mukmin yang saleh. Nanti saya akan bacakan kepada tuan-tuan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana di hujung ayat ini Allah memberikan satu penekanan kepada golongan yang beriman. Baik, dalam ayat ini menggambarkan kepada kita tentang sifat orang kafir, iaitu si kafir ni kehidupannya dia seolah-olah membuat satu trading, perniagaan. Kalau aku buat begini mesti dapat begini, kalau tak dapat begini kenapa tak dapat begini. Maka itu dia perspektif si kafir, beza daripada perspektif orang beriman. Ayat yang lalu menggambarkan kepada kita keadaan kaum musyrikin ketika ditimpa musibah. Kini digambarkan pula keadaan mereka ketika mendapat rahmat. Berbagai-bagai bentuk cara kami memberikan nikmat kepada mereka. Rahmat yang digambarkan tadi, tempat tinggal ke, harta ke, pencapaian ke, kebolehan tertentu ke. Bila dapat satu anugerah mereka bergembira. Tapi bila ditimpa satu musibah, dalam pandangan mereka mencari-cari apakah sebab yang berlaku sehingga sesuatu itu terlepas ataupun satu perkara itu menimpa mereka. Bayangkan umpamanya di negara mereka yang maju itu, segala serba-serbinya lebih maju daripada orang lain, tiba-tiba berlaku kebakaran besar. Bagaimana menggerutunya hati mereka yang ditunggu-duga di sana. Kita dapat lihatlah seperti ini ditularkan di sana sini. Dari waktu ke waktu berputus asanya mereka terhadap rahmat Allah. Sedangkan sebelum itu mereka diuliti, diberi berbagai bentuk nikmat, kelebihan, berbagai bentuk kemewahan yang tidak ada di permukaan bumi di tempat mana-mana sekalipun. Jadi ini dia sikap orang kafir. Jadi ayat ni mengecam orang musyrik ini, orang yang putus asa, dan seterusnya Allah melanjutkan lagi dengan mengingatkan setiap orang agar menjauhi sifat itu dengan mengatakan awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tidakkah wajar bagi orang yang putus asa ni, tidakkah wajar mereka ni memperhatikan perbezaan-perbezaan yang memang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan. Kamu hidup senang-senang, kemewahan yang kamu nikmati itu, kamu tak perhati ke orang yang duduk dekat negara yang susah seperti Ethiopia? Kamu tak lihat ke ketika orang Islam dibantai habis-habisan di Palestin? Kamu tak pernah terfikir ke itu semua? Sebenarnya Allah lah yang melapangkan rezeki untuk kamu dan ia menjadi ujian untuk kamu dan menyempitkan rezeki untuk orang tertentu. Ini berlaku dalam setiap keadaan. Kalaulah mereka itu mengambil pengajaran, pastilah mereka tidak akan putus asa. Mereka mempunyai space, mempunyai ruang dalam hati mereka untuk menghadapi suasana itu ataupun musibah yang berlaku itu dengan mujahadah diri, dengan muhasabahnya, dengan muaqabahnya, dengan muatabahnya. Maka inilah dia proses yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Allah yang menetapkan rezeki itu untuk diluaskan. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan dan Allah juga yang menyempitkan, tidak memberikan. Jadi perkataan idza ni kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, idza wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Idza antara lain digunakan untuk menunjukkan satu benda yang berlaku secara pasti. Contohnya kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu menunjukkan kepada satu benda yang akan berlaku dengan pasti bila datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Berbeza perkataan in. Ini juga merupakan harfu syarat, satu bentuk, tapi dia mengandungi makna keraguan. Jarang-jarang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, bahawa rahmat Allah ni
selalu menyertai manusia. Tengok ayat dia, wa idza adzaqna an-nasa rahmah, bila kami berikan rahmat kepada mereka, mereka gembira. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan jika ditimpa kepada mereka musibah bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Jadi bila menyebut perkataan rahmat, kebaikan yang Allah peruntukkan, dia satu benda yang pasti. Tapi kalau berlaku satu ujian, kalau, maka digunakan perkataan in. Jarang-jarang berlaku, dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan dalam ayat yang lalu. Bila menyebut tentang ujian, Allah selalu menggunakan perkataan massa, iaitu sentuhan sebagaimana seorang menyentuh permukaan bawah setrika tu bagi memastikan kepanasannya cukup sebelum kita menggosok baju pada waktu pagi sebagai contohnya, maka ia merujuk kepada satu tindakan yang kecil. Jadi ayat ini menyadarkan rahmat kepada Allah dalam bentuk kata ganti yang berbentuk jamak, mengisyaratkan keterlibatan pihak-pihak lain bersama dengan Allah SWT. Sedangkan bila bicara tentang satu yang buruk, perkara itu tidak disandarkan kecuali kepada pelakunya. Ini adalah satu petanda bahawa setiap keburukan hendaklah dicari terlebih dahulu penyebabnya dalam diri masing-masing. Dari sudut lain, dia tidak wajar disandarkan kepada Allah. Macam kita belajar dulu dalam surah Asy-Syu'ara, bila Nabi Ibrahim menceritakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin alladhi yut'imuni wa yasqin. Allah memberi makan minum padaku. Tapi bila tiba tentang kesakitan, penyakit lalu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi kalau aku sakit, dia menyembuhkan. Ada para nabi, para aulia ini, para anbiya alaihissalam, bahawa segala kebaikan diberikan, disandarkan kepada Allah. Satu keburukan itu tidak disandarkan kepadanya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, bila mendapat satu nikmat, hendaklah bersyukur kepada Allah. Tapi bila berlaku satu ujian, musibah, maka periksalah di manakah silapnya untuk kita baik. Jadi bila menguraikan tentang rahmat, ayat ini menggunakan kata mereka bergembira, farihu biha. Dan saya telah jelaskan perbezaan ayat ini dengan ayat surah Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Berbeza orang beriman ketika dikurniakan rahmat dan nikmat, limpahan anugerah, daripada orang kafir. Kerana seumpama seorang raja yang berikan satu hadiah lah kepada orang yang terpilih di kalangan rakyatnya, maka orang yang terpilih itu tahu yang berikan raja, tak kira lah murah ke mahal benda itu, tapi tanda raja mengingatinya. Berbeza daripada orang bawahan yang tidak punya kontak dengan raja, yang tidak kenal raja, maka dia merupakan seorang tukang sapu di jalanan, maka dia mendapat satu kelebihan, sebungkus nasi yang disyukur, nasi itu bukan yang berinya, yang berinya itu yang patut dihargai dan didekati. Mudah-mudahan dia dapat lebih daripada nikmat tersebut. Tapi ini tidak berlaku dalam kacamata, dalam perspektif, dalam kamus minda seorang kafir. Lebih lanjut nanti tuan-tuan kita akan lihat bagaimana indahnya ayat-ayat ini dan kaitannya, bahawa perkara-perkara keusahaan ini mempunyai kaitan rapat dalam kehidupan seseorang daripada kita, dan kita tidak wajar mengenepikannya. Peluang untuk mengatasi dan mengelakkan sebarang ruang bahaya musibah berlaku dalam hidup kita terletak dalam peluang ini ada pada setiap orang di kalangan kita. Apakah peluang itu tuan-tuan? Kini saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Amat malang kita kalau tidak memahami, mengerti, menyedari wujudnya peluang itu dalam kehidupan setiap orang daripada kita. InsyaAllah kita akan mengenali, mengetahui perkara itu dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.